simple lah, buat 2-3 kali sudah lah. Sudah. Kita dah tengok. Lepas tu Lilin. Station. Ada. Lain contoh lah. Station. Okey. Finish. Oh, okey. Ada. Satu hang masukkan kolom cost kan? Kos nanti. Masa tu ada keluar anu tadi. Kos. Ada apa tu? Masuk pun dia dah lah. Tak juga kadang-kadang tak juga. Ya. Susah kita beli kos tu. Tutup pada. Hai. Aduh. Betul dah. Pada. Oh, dia nak schedule, dia nak ada kos. Duit ada boleh beli schedule. Selesai bukan. Asalnya lah Ah. tak keluar pun. Okey, pasal masuk kos baru ada. Halat. Ada apa semua ni? Ha semua. Okey. Ha tu, boleh. Ada apa? Tapi di start dia Lepas kita buat semua ni, kita highlight, lepas tu kita tekan schedule tu, auto schedule. Ya, Maksudnya dia akan auto schedule. Contoh. Kalau tak buat auto schedule tu, dia jadi lah. Yo. Dari dia bagi masa kat kita untuk revise lah. Kalau kita dah lock tu, yang mana tu kita dah setuju, banyak setuju dah ha. Dia KFB Dia bawah bantu- 5 tu. dia bantu bagi tarikh lah. Dia bantu bagi tarikh lah. Tak juga. Dia macam kalau kita dah confirm tu, nak jadikan dia auto, kita klik auto. Okey, bila dah keluar Oh. Tender kan kita nak keluar tadi. Ada lebih tadi. Ha. Satu lagi perlu saya lupa. Kalau constraint task tu, kita pergi type date dekat situ lah, boleh jadi constraint. Dia banyak boleh jadi kan. Dia kan juga manual, constraint, ada jadi sebutan, banyak. Dan kalau kita nak menjadikan task tu constraint, maksudnya dia tak bergerak kan. Task tu dia fix date. Kalau macam dekat date tu, dekat date tu, kalau kita pergi isi sendiri, Ada lagi. dia jadi constraint lah. Dia jadi constraint, lepas tu boleh jadi mood berubah, mood manual, Dia lagi. Pelitas, macam-macam. Lah ni dekat kolom start finish ni, date ni, kita tak boleh sentuh lah. Jangan sentuh. Okey, kalau contoh kita dah run projek 2 bulan, tiba-tiba date ni ada problem lah, kita tak boleh sampai ke apa. Kita kena ubah. Tu tak boleh kacau lah macam Betul. September 25. Kena ni ya, kena minta kebenaran pada klien lah sebab kita dah lock dah statement. Tak boleh lah. Maksud saya, kita boleh tak boleh sentuh dekat situ, kita boleh ubah duration dan semua lah. Sebab dia Dia tu kita tak boleh sentuh. Kalau kita sentuh dia tu, dia jadi constraint. Contoh, estimation 3 hari bulan November. Tapi tiba-tiba mesti tak boleh main. So, terlajak 2 minggu. Boleh dia kacau. Delay. Boleh kacau kat sini. Dia ni. kena pergi konti main klien. Date ni tak boleh kacau. Okey. Bila kita buat apa tracking kan, actual date, actual finish tu akan berubah. Nah, ni sebab program dah lulus. Program fail lah, tak boleh buat apa lah. So, bila Kalau terima lah. kalau kita kata itu dia sebab apa? Delay. Kena terima. Tak ada yang kata Oh, tak boleh je. kalau boleh jangan tu syok. Okey. Syok. Tak ada mesyuarat, tak apa lah. Tak ada mesyuarat. Alat ni dia buat. Itu dia. Apa Nak lagi? P3 lah ni. Lah ni masuk apa hari Sabtu kejap. Pergi lega pula. Okay. Tu work week. Hari Sabtu. Sabtu kerja. Time lah pagi masih buat kerja dah 8 sampai 12. 8. Betul? Sabtu sampai 5. Betul. Okay. Friday. Thursday yang paling semua ada tak? Ya. Ahad tak ada kerja. Okey. Kita okey ya. Ya. Tak ada 2 orang kerja. Dia lari pun tu. Dia hari Sabtu tak ada kerja hari ni. Hari Sabtu pun ada Cuba kerja. tengok tu, cuba tengok. Habis ni. Nanti cuba tengok dekat dia punya taskbar ni. Dia nanti keluar kan 2 row tu kan. Yang bagi besar lagi besar. Dia Lagi blank. tak lah. Yang mana? Taskbar ni. Yang belah ni, okey. Bagi besar sikit. Okey, ada tu. Lagi besar lagi. Dia punya tu, dia punya bawah tu. Kalau klik Selain
slider tu. Tu. Tuan tengok. Dua hari tu kan. Tu ada floating tu, dia dah cuti tu, floating tu apa? Mana ni? Dia nak buat tu. Dia dah floating. Saya nampak Saturday tu. Mandi. Cuba tengok atas signboard. Saturday tu Signboard boarding. Signboard boarding tu nampak ada kangkang lebih tu. Mana? Cuti. Signboard ke body. Oh ni, kami. Dia nampak ni. Saturday ke tu? Yang ni Sunday. Sunday tu. tak mana kan. Dan patutnya dia ada macam row gelap ni. Highlight tu tak nampak sini lah. Dalam komputer takkan nampak. Tak. Dia nampak lah. Dia keluar yang biru tu. Dah. Aduh. Dalam overall baca tu. Ini tak ada. Dia senyum. Senyum. Dengan kamera foto ini. Apa? Tu. Oh, macam dia ni putih dengan tak putih ni. Ni ha. Oh, okey. Kata cuti 2 hari tu. Ni dia tak tulis Saturday Sunday tu. Mandi dia Friday Saturday kan ni. Dia gelap ke Saturday Sunday dia gelap. Sunday gelap. Saturday cerah. Okey, tapi one day je lah yang cuti. Gelap pun cuti. Oh, gelap di sini. Tapi itu ni kita masuk public holiday semua pun dia akan jadi gelap. Dia akan jadi gelap lah. Ada yang masuk yang Okey. Yang section lah. section. Kita start berapa? 8. Dia ada satu. Boleh. Easy. Skafut. Oh, yang Untuk modular. Yang elok lah. Sekarang dah nak start lagi. Tak payah akan macam ni. Tengok. Pada cuti. Ayat dia dapat bagi itu. Dapat lah. Okey, dapat dah. Nanti dia akan register lah kan tu kan. Dalam ni dia kata Apa cuti beberapa bulan? Ini mau cuti saya buat. Tengok dekat. kalau nampak dalam ni dia komen ni dia kata tak ada register cuti pun. Kami tak buat masa tu. Masa kami tu tak reti. Dia kata tu kan cuti umum tak didaftarkan. Cuba tengok first day yang kamu tu cuti tu gelap. Baik. Rekod. Berapa bulan 31. Tengok tak dekat kalender 31 tu gelap ke tak? Apa besar ni?
slider dah. Start kita Zoom in, zoom in. Set August 31. Zoom in. Okay. Ha? Apa dia? Dia kena zoom in. Dah tu dah. Gelap. 30 tuan biar dapat. Sini lah. Mana dia tak carry kan. Dia tak carry weightage dalam ni. Tapi ditabur bawah je. Di 200 gelap. Okey. Lepas dari ni apa dia kita nak tengok? Kena bagi dapat. Dia finish lah. Dia finish tak dapat itu. Dia finish ubah duration je lah. Tak boleh. Ha? Kalau ubah duration, tambah ke kurang duration? Sekarang ni dia bilang siap. Siap kita target hujung bulan. 2 bulan lah. 2 bulan 2 bulan juga. Betul lah. Betul. Okay, sekarang ni dapat apa? Dapat Februari. Kena kurangkan di Compress. duration. Tadi bila kita kata water supply tu belajar. Compress duration. Best compress dekat ketika duty lah. Asal dia. Tidak okey ni. Apa dia tu? Tapi tak link lagi pun. Activity dah link belum? Dia dah lihat tu. Dah link ke? Dah lihat. Tengok dia punya flow tu. Itu dia lagi. Dia punya Syah. chat. Dia Ada tak? Dah. zoom in. Buat tracking kan. Sekarang gani. Nak buat dekat yang keluar merah tu. Tapi format lah. Tracking kan ah. Tak ada difficulty. Tu support dia tinggal. Yang tu ready. Dia dah dikari. Slide sebelah kiri je. Dah ni Oh tu. Tak apa dia tinggal. dikari. Ish kenapa keluar daripada tu? Pasal dia start program report. Dah start di bila? Boleh. Start di Tu tak ada. Salah. Salah tu. Ogos 25. Cuma tak lari ke atas. Oh tak selari ni. Double klik balik je. Regarding program report tu. Program report. Okay, double klik tengok terus. Cuba tengok dia jauh. Start Ogos. Habis 30 tu. Projek ni start bila? Kali Pergi dekat ni kan. Project information tu. Pada apa start Ogos lah. Start Ogos. Patutnya Oktober. Nak start turun. Patutnya hari ni Bukan kan. tengok project information ni lah. Ya, dia ngomong apa? 16 turun. Kerja jam. Pada apa dia tak start 16? Sebab tu dia pergi setting recurring tu bulan 8. Oh. So Boleh, eh? Kena depan lagi kan. Bulan 10. Dia tak ada awal pada projek. Sebab kerja ni, kerja farewell apa? Kerja So start bulan selepas 10. pada tarikh tu lah. Berbual lah 17 Oktober. 17. Apa boleh tangkap? Dan ni tengok ada tak critical task? Oktober dah. Okey. Oktober. Saat ni Zat bagi jadi waktu 5 cycle lah. 5 tadi 5 cycle tadi yang ni dah 5 cycle kan. Nak tambah. Nak tambah kan bukan meeting. Water Tertekan. okey. Februari Zat Februari. Projek ni kena serah bila? Disember betul-betul. Boleh lah 25 Disember boleh. Tapi dia punya cycle 3 Boleh lah. lah.
Yang tak Sebab lagi kerap kita ambil monthly app dia. Boleh. Okay. Okay. So start Oktober. Dapat tak? Start Oktober, habis Disember 26. Nak. Okey, yang tu tak kisahlah, kita boleh increase duration tu dapat sampai ujung bulan kan. 6 bulan boleh. Water Tapi supply. yang saya nak tahu ni, aktiviti kritikal takkan tak ada. Dalam itu tu Mana? format. Habis Kamu klik kat format tu. Klik. Dah klik belum? Okay bang. Dah klik dah. Klik ke atas. Dah klik dah. Tak tahu. Jangan buat dah. Something wrong eh. What? Tak ada langsung. Tak ada langsung. Macam mana dia tak langsung? Yang tu hal tekan apa? Projek ke? Ha? Tas ya? Tas. Macam mana? Yang untuk dapat tu, tas. Format. Format klik kat tu. Format tekan. Ada link ke tak kat sini? Ada? Kalau memang orang ni bila saya padam nampak besar. dia ahli. Zoom in. Tu ada. Merah. Bila saya tekan kat bawah memang tinggal. Oh, Tu memang tu dah. patutlah. Alright. Hmm. Color tak terang. Recurring task tak boleh sampai hujung, dia tak boleh jadi kritikal. Hang ambil recurring task tu, Dia buat sampai Disember lah. Jangan buat sampai Disember. Buat sampai November. Bila dia jadi kritikal, upload activity link tak Yalah. Yang mana jadi dua kan. Bulan 10, sebelah 12. Bulan 10, sebelah 12. Yang ni yang tengok. Ada lah kritikal activity. Ada? Mana? Kat sini masih progress report ni cuba untuk Progress apa? Jangan sampai Oktober. Tu tak ubah lagi tu. dekat mana? Progress. Yang semua tu Okey. jadikan siap November. Ya, ni siap November. Progress report November. Progress meeting November. Water supply November. Pasal buat lagi suka. Completion dia bila? Completion ni pun ikut November. Okey, tak apa. Sekarang ni Okey. task untuk bawah ni, bawah dekat excavation apa semua tu kan, Okey. tambah duration bagi panjang. Umurlah 20 hari ke. Baru jadi critical. Finish date tu bila? Tu Disember kan. Ni dapat dah Disember 16. Barulah sekarang ni aktiviti dia lagi lambat daripada prelim. Ni dapat Baru dapat critical activity. 30 Disember. 31 Disember. Ni dapat dah. Okey lah. Boleh. Boleh kan? Bila ni kita nak tengok satu lagi Resource resource loaded. Financial loaded tadi dah tengok kan? Bos tu lah. Ya. Kita So yang ni nak check balik dah dia punya tu. yang tadi dia Ya. kata skala-skala. Friend, friend. Ya. Masukkan Insurans tak bila insurans? Insurans tu tak bila? Progress lagi progress tak keluar ni tak ada. insert percentage complete. Ya. Kosong. Okey, zero. Masih baseline tak ada. Jangan ni. Lagi apa lagi nak check? Remaining cost lah. Remaining cost. Kau nak remaining cost. Consider. Key lah. In the 3 plus. Project manager, project engineer. Tapi kalau project manager, project engineer semua buku itu nanti jadi overloaded lah. Tak tahu benda ni dia Project manager seorang lah. atas ni lah, atas apa punya ni kan. Betul apa kena declare dekat client. Jangan project manager, buku workers lah. Dua bricklayer, concrete, rebar, carpenter. Abu main ni lah. Dah general worker boleh ke? General worker kan. Cakap Kalau macam apa ni motor jetman baru tak payah. electrician,
plumber, masalah plumber, buat sikit tu. Okay, tadi dia punya tu number 1 kan? 100% ke 1? Jalan ni dia 100%. 100% tu dia komit 8 jam lah. Okey, satu. Ada persen ni diberi tembak satu orang. Kan satu orang. Satu orang kerja 8 jam. 100%. Lepas tu kalau kita satu geng, berapa orang? Kalau kita upgrade ni dia bermasa apa? Kalau jadi 200 2 orang lah. 200 masa tu dia ada 2 geng lah ataupun 2 orang. 2 orang lah. Kalau 500, 5 orang. Okey lah ni habis balik dekat Dancak tu. Assign resource. Saya tahu. So apa yang kita buat ni kita Lepas tu apa dia masuk ke mana? bukan kita tekan dekat activity tu. Kamu buat activity, mak tekan resource, assign resource. Ada tak? Klik tu boleh lah tu, klik buka dia resource name dia, kliknya. Assign resource ada tak? Ada. Tekan. Nanti kamu resource. Lepas tu dia Boleh ni boleh boleh lah. Buat vendor. kena ada dua lah, satu kesekian. Bubuh dekat Ripa tu. Ripa. Bubuh buat vendor. Sign. Vendor dengan okey. Okey. Dah okey, dah selesai lah. Sign lah. Tekan okey. Dah okey. Ha? Dah selesai lah. Okey, betul. Tengok dekat resource tu. Bagi kita adalah okey tu. Itu kalau dah kita dah sign resource semua, dia bagi apa lah? Bawa dia kata. Over elevated tu dia nanti gelak macam orang. Itu kena reschedule lah. Kena ubah dia. Tambah orang lah. Apa boleh lah, nak tambah orang ke, nak wujud lagi ke, nak lari dia ke, macam tu. Tambah orang lah. Kena arrange balik eh. So kalau contoh orang tu naik dekat brick layer, so naik 200 sini. 100 setengah, 200. Ya. Tentu yang ada OVT apa semua ni tak ada. Tak payah. QRX ni pun development boleh lah, developer. Apa dia tu? Benda-benda ni kalau nak Apa buat dia? prorated. Boleh lah. Itu gaji ke apa semua tu kita tak So tak kacau. tak kacau. Base dia yang stadium pun tak kacau apa. Dah. So resource ni buat yang tu lah. Dia nak tambah orang, tambah dekat max unit ni. Gitu lah. Dia ada apa-apa pengalaman tak? Dia tak boleh lebih apa-apa. Ikut Tak ada. Dia cuma resource leveling. Resource leveling tu je lah. Dia nak apa macam contoh kata lah, dia nak reschedule balik ke, mungkin tu tak dikimai ke. Kita nak buat resource leveling tu je lah. Ada cara. Nanti dia kena ambil kat resource facility. Tapi selalunya dia minta nak tengok arrangement dia. Ya. Arrangement mula-mula tu macam you kena plan. Make sure secretary tu jangan berkurang. Secretary kalau you katakanlah untuk bulan pertama katakanlah pekerja ada 15 orang, tapi secretary tengok 2 orang macam mana. Dia kan lagi ni. Katalah kita berpula kat sini, then dikeluar. Orang. Kalau katalah kita plan sini sikit, lagi dia komen. Kalau tetap Kalau pun banyak, saya jadi sini. dia kata Benda ni takkan sudah sampai di projek. dia pasal dia kata orang dia sign dalam ni 3 hari. Secretary kan, secretary pun pakai format dia apa. Jika ada format dia apa, macam buku kerah tau. Mana ada dia suruh, mana mau suruh photostat, tak mau. Tengok apa lagi tu yang kita nak tanya kan. Duration variant dengan finish variant. Apa benda tu? Okey, sebelum duration finish variant, kita dapat tracking dulu. Tracking actual start finish. Okey. Okay, sekarang kita buka baca. Okey, nak track percentage dengan nak tahu okey delay tu tadi kita memang belum semayang. Tapi dulu dekat tracking kat ujung ni tu. Sekarang Dekat ujung sana tu. Okey. Tracking dia yang keluar.
dekat sana tu dia bergelak lah. Mana ada? Pergi kat ujung tu. Ni. Dekat ada pos itu. Yang hyperlink, schedule, summary, tracking. Tu tracking. Betul? Okey. Okey. Apa tu lagi? NA tu kan not applicable lah, dia tak belum lagi. Okey. Jadi masa nak tracking ni apa yang kita buat mula-mula? Kalau kalau cakap dia tak ikut, tak berani, dia pakai gancak lah. Cuma tambah kodenya. Dia tak apa ni. Tak, sekarang ni dia guna ni lah gancak tadi. Dia cuma tambah kodem tepi persen complete kan. Kita letak persen on schedule. Actual start ke finish tak? Ha? Actual start. Yang tu dah buka. Kalau kita buat ni sekali dia dah buka lah. Mana? Dia dah ada lah actual start ke finish. Tak buat sekarang ni kita tak mau tahu tu. Kalau biasa nak suruh buat je lah. Tapi dekat duration tu kan. Pergi balik dekat tu. Gancak tu kan. Kita buat itu lah. Ni pun boleh juga. Nak bagi tepi kat kancah. Kan? Sekarang ni kita nak buat je lah. Nak buat tracking. Tambah. Mana-mana tu tambah persen schedule dulu. Dekat 3% complete tu. Buat tracking dulu. Dah tambah tag satu. Tag satu. Tag satu kan nak dummy lah ni. Nak dummy column lah. Lepas tu. Tag satu lah. Lepas tu ni rename lah kan. Tag satu tu rename lah. Jadi dia sebagai persen schedule. Schedule. Bagi nama tag satu tu sebagai schedule. Persen schedule. Itu tu lah. Hujan. Ni lah. Hari-hari petang hujan mana ni? Tak ke? Ada orang. Sebenarnya pun tak hujan lah. Tag satu lah. Tax. Tag. Tax. Oh, tag. Dia nak rename macam mana? Kalau Atas tu letak kat atas je. Dia ke Double kiri click. kanan. Double click tu. Kiri kanan lah view setting. Okay. Tu title tu bawah. Tadi apa? Persen schedule. Lepas tu? Okay baik. Okay. Okay lah ni. Buka siap-siap. Actual start, actual finish. Variant. Buka lagi kolom. Kalau actual start, actual finish. Variant. Actual start. Wah, lepas tu sebelah tu actual finish. Actual Sini. finish. Lepas tu Finish variant. masuk lagi. Ya. Finish variant lah, bukan duration variant lah. Apa beza finish variant dengan duration variant? Duration tu kita nak tolak tu persen complete dengan persen schedule. Ya. Tu kita tengok kan. Kalau ni kita masuk apa? Finish. Finish variant. Ni variant. Oh. Okay. Lepas tu masuk point. Variant. Habis. Habis. Oh, lepas tu kira nak masuk 1, 2, 3, 4 benda lah. Satu tag, 3 lagi ikut apa dia bagi dalam ni. Okay. Dia benda ni kadang-kadang kita tengok dulu GKR tu dia nak macam mana kan. Kita ikut dia lah. Kalau kita hidup jamu siap-siap lagi, dia minta tambah lagi. Memang ni tu. Dah bagi Dia nak tambah bos dia mai pula kan. Mai pula tu, dia podong tu, KL tu mai. Dia nanti dulu sila atas meja, dia semua macam-macam kita buat. Seterusnya. Okay, tadi lepas apa tu? Lepas tu Lepas tu kita ambil projek. habis projek. Baseline tak ada lagi. Kita buat betul Ya, ya? boleh. Habis ni bila dah lulus. Baseline ni kira apa? Kira kita kata lagu dah lock. Tak ada apa kacau-kacau. Macam tu. Kalau tak ada baseline, dia tak boleh buat actual start, actual finish tak boleh kan? Kena set baseline tu. Kena share tu. Adakah setiap kali nak tracking yang buat baru? Baseline kita set. Setiap kali nak track. Okay. Kalau mati macam tu. Yes. Okay. So set baseline Lepas tu kita okey lah. Ya. Okay. Oh, tak elok lah. Tak tahu. Set baseline lah, baseline. Dia nak hantar baseline. Tengok ada blok tarikh tak? Dekat baseline tu. Ada apa? Dekat baseline, set baseline. Okay, kita set baseline tu. Ada blok tarikh tak? Ya tak? Oh, dah set lah. Dah betul hari ni. Kita set baseline, bawah tu akan ada satu lagi line kan? Yang tu legendnya. Buka boleh Dia tu betul. hang tukar dekat tracking kot bawah dah. Itu legendnya. Hang buka
chart tracking tu. Itu dia punya legend ni apa? Yang tunjuk apa Ya. apa nama critical path tu. Yang tak merah critical path macam tadi yang apa kan. Tapi kat tracking chart tu. Dia gancak lah. Halo mana? Tadi pun nampak dia punya gerakan dia nampak. Sekarang ni yang nak tahu dia punya case tu kan. Dia ada buat dekat update dekat projek. Oh, itu step ni. Habis tu. Habis tu. Apa tekan-tekan ni update projek ni. Ya. Kita start 16 Bila jika minta tu bila? Kita contoh kita 16 lepas bulan. Okey, nampak. Tadi yang dapat tu adalah schedule. Okey. Aku pergi dekat tu. Okey baik. Tadi yang nak dapat apa ni persen complete untuk actual kan. Habis. Dekat kuala percentage lah. Dah. Bukan actual start dengan actual punya. Yang percentage tak payah kumpul. Kalau kami kacau ni kan. Tadi dia auto buat tu. Oh ya. Buat dia apa buat? Saya di sini macam mana? Oh, maksudnya kita tak payah sentuh percentage kopi tu. Kita sentuh tu actual start actual finish buat. Okey, ada soalan sikit boleh? Kalau kita tak ingat tarikh-tarikh ni macam mana? Tak boleh kena ingat dulu di tapak, kena ingat tu sendiri. Dah jadi JKR tu pai ni. Tak, ni tak apalah 25 baris. Kalau kita contoh 1002 baris lah tadi. Kita buat. Sekarang yang tu kemudian apa rumah tu tadi. Buat tadi ni. Tu masa zaman saya dulu ni. Kecil zaman saya. Kami buat layout, color. Boleh tarikh. Ni apa dia? Bukannya hanya tulis dalam sendiri. Okey, so kami Senang tengok. Penuh. Dua pakai CV. Okey, Tengok ni bila. Ni assume aktiviti dapur rumah ke. okey, saya dah ambil activity excavation ni. Kita ambil pada ini, kita tak ambil ni. Contoh, bila workman composition ni, Bos pun tu bulan lah. Prelim jangan kot tau. Prelim tak payah untuk lah. Actual kot dulu lah kita untuk. Tengok lah. Hampir kat substructure tu. sama je. Yang pertama dengan item tu bagi diri. Dia patut start 31 bulan. So kita start jadi lepas 20 berapa? Ya betul. Okey, dia ubah duration, dia ubah ke tak ubah kan? Tak ubah. Duration dia tak ubah. Itu delay tu. Delay lah, dia kena delay lah. Macam nak tahu delay lah. Tu dia dah beranjak lah. Mana? Kalau habis tengok actual variant tu dia akan ada. Ni actual delay. Itu 13 lah delay. 13 hari. Delay 13 hari. Oh finish variant ni. Cuba hang baca tengok. Baca. Semua stakeholder tu ada formula dia ni, instruction dia. Baca. Oh. Different between Semua dah. Setiap header kolom tu semua dia ada penceritaan dia. Okey, sekarang ni dia akan tunjuk variant, finish variant tu 13 hari lewat lah kan. Actual completion date tak nak tengok tau lah. Kita punya completion date set ujung tahun kan. Yang ni yang completion date actual lepas 13 hari tu. Ni 15 Januari. Yang tu lah. Jangan jauh kan? Kalau sekejap lah. Aku kena pergi kat buka set baseline. Buka ni insert column, baseline duration, baseline start, baseline finish. Tengok situ balik. Baseline apa tadi? Baseline start. Baseline start. Baseline finish. Ada betul apa? Baseline finish. Baseline finish. Satu baseline duration. Jadi Apa ni tu? Ni baseline satu. silap. Baseline finish. Baseline satu finish bukan? Baseline finish. Okey. Tu Okey, dia dah terlajak dah lah. Mana? Dia ni 13 hari.
31 tanggal 15 tolak Sabtu cuti, tolak apa Ahad dan public holiday. Asal dulu 31 Disember. Tadi Tadi 15 Januari. mana dia? Oh tu okey. Okey. Ya, duration variant dia. Tadi hang tulis apa tadi apa baseline duration ya, baseline duration. Hang set insert baseline duration. Baseline duration. Baseline ni kena sama lah dengan kontrak. Kan? Yang baseline ni yang dia Ikut asal lah. saya. Yang daripada dulu ya. Lagi kita yang ada dekat. Jadi Macam nanti ni kan, ni bila pada betul ni, dia akan membawa satu surat. Surat tu dia kata tolong jadikan file ni sebagai dah dulu ya, accepted. Barulah boleh guna tracking ni, barulah boleh buat peluang. Baseline duration, baseline Finish start, period. baseline Finish variant tadi dah. Dia tu duration variant. Finish variant tadi. Tengok duration variant pula. Okey. tu 32. Duration variant. Yang lain. Tu mau. Jadi finish variant, duration variant tak beza lah. Yang apa? Baca tu dia punya arahan dia. Dia kena tengok dia ada formula dia tu. Ya. Macam mana? The difference Okay, between gimana? the baseline duration of the Sebab task and the total duration. duration tu, duration. Yang finish variant tu dia dekat finish. Tu baca. Beza ada finish column dengan duration column, yang duration variant dekat duration. Faham? Dia ada duration variant. Duration variant maksudnya projek tu akan lewat 13 hari. 13 hari. Itu duration variant lah tu. Kalau yang finish variant, Mana? dia ada dua Kalau orang. finish variant, formula dia cuba tengok formula dia. Ada yang formula. Ada kita ikut formula dia. Baca formula dia. Apa dia tulis? Different between baseline finish date of a task or assignment and its current finish date. Ada finish date. Ya. Sebab ni tahu tak? Formula dia tu. Variant sama yang finish tolak baseline finish. Tolak mana? Tolak upah bulan, tolak upah bulan. Finish bulan finish Okey. Januari 15 Tolak. tolak dengan Actual finish date. baseline finish 31 Disember. Dapat apa? Upah ni. Lebih kurang 14 hari, 15 hari dulu lah. Tolak cuti. Tolak cuti dapat 13 hari. Okey, baik. Okey. Lepas tu pergi duration variant pula. Duration tolak baseline duration. Sama. Duration 37 hari. Ya. Tolak 64. 64, 37, 13 buat. Betul. Jadi bila kita report dekat JPR, yang mana satu kita report? Kalau kata dia nak beli variance dia, apa buka variance dia lah. Tu dia suruh buka. Betul. Sehari dia kerja lebih. Dengan JKS ni apa? Dia tak tahu. Ha. Dan tadi kita pergi tunjuk dulu. Habis tu kata Jadi kalau formula, first meeting tu Jangan tunjuk banyak. ikut dia. Biar dia komen, memang dia bakal komen. Kalau kata kita tunjuk perfect, nanti dia bakal tambah komen. So ni biar lepa komen. Tapi janganlah sampai pergi hantar roti keringnya. Tu kamu kena belajar. Itu cara kita tengok lenggok dia pun. so maksudnya nanti baseline start finish ni pun kita pada aman tak heboh lah. Nah, Masa nak present nanti tu. Hai lah, bila dia pernah. nanti dia akan minta. Okey, hang buka ni. Dan ni dia pun tak sampai lagi peringkat ni. Sebab dia ni tak sampai tak settle lagi. Kita pergi settle yang dulu. Settle ni dulu, pergi submit. Dia kata okey baik. Okey, semua pada ikut dah. Dan ni yang kau ubah lah jadi accepted. Nanti dia beritahu bila accepted, hang buka ni, buka ikut dia buat. Okay, kita tengok tadi percentage complete berapa? Apa dia tu? Berapa percentage? Actual? Schedule dengan actual? Percentage complete schedule, percentage complete actual berapa? Persen complete tu lah, persen complete tu actual lah. Sama, dua-dua. Macam schedule. Tapi variant dah variant dah. Variant tu dah ada, dia menunjukkan bahawa coming soon akan delay. Tu dia beritahu tu.
Jadi maksudnya walaupun on time, delay Jerumus sebenarnya nak delay. Delay lah. Bulan depan kalau hampa tak kecap, jatuh 13 hari delay. Apa yang hari tu kata dia kalau tunjuk negatif dia hit, kalau tunjuk Hit. positif. Mana kat mana tu? Vegetarian. Ada tak tunjuk negatif ke positif? Lani ni kan bagilah hak yang kerja-kerja tu. Lah ni positif lah. Sebab delay Delay. kan. Kalau negatif dia ni lah. Try tengok. Buat Try tu. buat kat ikut lah. Tadi tu yang structure buat yang Hang buat bagi awal lagi. Ni Bagi awal lagi daripada awal. paling awal kalau kita start kita 16 Oktober. Dalam 25 je lah. apa buat. Ada biji 9 lah. Baik lah. Dia dah kelajak main ni. Dia jadi negatif lah. Itu duration pilih balik semua. nampak. Tengok percentage complete tu. Tak benda tu lah. Sama lah. Walaupun awal. Walaupun kita Sebab dia ada tu, dia ada pengenalan weightage dia tu. jadi Weightage dia. boleh lah maksudnya you are on time. Tapi duration variant tu you are delay. Boleh juga lah kan. Maksud dia tu, bulan ni kita laporkan on schedule. Berkemungkinan besar bulan depan kita akan tiga hit lah. Okey, itu satu. Itulah dia ramalan. Satu lagi, Dia ramalan. percentage complete ni tak boleh sentuh langsung ke? Benar? Percentage complete tu. Ha? Untuk aktiviti-aktiviti tu Ha? kita tak boleh isi ke? Katalah item satu kan. Okay. Item satu berapa persen apa ni? 93. 93%. Kita nak Okay. buat 80% boleh. Kita nak buat 80%. Actual dekat site tu dah 80%. Delay? Ayolah, boleh Ataupun boleh kena isi lah. Apa dia? Kena isi lah. Tu cuba isi. Tapi delay ke? Tak pernah delay. Kita nak tahu juga actual. apa jadi. Okay, so dah jadi 65%. Okey, habis tengok dekat percentage. Bergerak Apa tu? Jadi kita delay lah. Situ bergerak. dekat Cuba tengok finish variant. Finish variant tak bergerak. Tak bergerak. Kata apa? Sebab dah apa tak usia actual start macam ni. Jadi ada dua benda yang boleh ni. Actual start, kita boleh start lewat. Tapi kita boleh buat cepat. So progress tu Faham tak? Jadi percentage tu kita boleh buat tinggi. Walaupun kita lewat start, tapi kita habis cepat. pada contoh kita buat 2 mesin cover laju Katalah dari 10 hari kan. Kita start 2 hari selepas tu. lambat. Tapi kita siap Awal dalam 8 hari kita siap. Jadi kita recover balik lah. Kalau JKR ni dia nak finish variant. Kalau finish variant ni dia nak tahu Sebab saya nak tahu ramalan. bila kita buat tracking, ada dua benda yang kita nak kena ubah. Satu, actual start, actual finish tu. Satu lagi, percentage complete. Jadi percentage complete tu pun kita boleh buat. Boleh. Lepas tu, actual start, actual finish pun kita boleh ubah lah. Tapi kalau kita usik kat persen complete tu, variant dia tak jalan. Tak jalan lah, betul jalan. Tak jalan. Dia jalan dekat actual start, actual finish sebab dia baseline, dia akan gerak macam tu lah. So JKR ni dia nak tengok ramalan seterusnya tu hit ke delay tu lah. Itulah. Dekat ramalan. Tapi percentage tu kita kena isi juga. Ya. Sebab